Saiz emas yang sesuai dengan matlamat. Sebenarnya, dalam simpanan emas, anda perlu ada matlamat kewangan yang ingin anda capai. Contohnya, gold bar 5 gram ini dan juga 50 gram. Mana satu simpanan yang lebih baik? Pilihan yang terbaik bergantung kepada matlamat anda. Jika matlamat anda adalah untuk tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit beli rumah yang mana anda perlu buat bayaran sekaligus, gold bar 50 gram adalah pilihan yang lebih sesuai untuk anda memaksimumkan keuntungan. Tetapi jika matlamat anda untuk menggunakan wang sedikit demi sedikit sebagai simpanan kecemasan ataupun tabung pendidikan anak-anak, gold bar 5 gram ini adalah lebih sesuai. Sebab anda tidak perlu jual ataupun pajakkan emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 menggunakan akaun emas GAP, anda dah boleh kumpul emas sedikit demi sedikit sehingga anda capai gram emas yang anda mahu, sama ada 5 gram ataupun 50 gram. Anda boleh menabung mengikut bajet anda sendiri kerana simpanan emas di akaun emas GAP ini tiada komitmen bulanan dan dia tak ada cas simpanan. Nak mula menabung emas dekat Public Gold? Jom saya bimbing anda. Saya merupakan dealer aktif dari rangkaian G100 Network di bawah Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Boleh hubungi kami guide sebaiknya. Boleh klik jual link di bio kami tuan-puan ataupun rujuk pin video kami untuk bermula.